Okey geng, jumpa lagi bersama aku sekarang geng. Okey geng, aku nak terus mancing geng. Aku dari nak mancing udang galah geng dekat Pontian besar geng, dekat JT Parit Baru Pontian Ni, nak sewa bot jumpa Apek. Dia ada bot sewa bot. Banyak bot dia. Boleh sewa. Ada Udin dengan Cik Lah. Abang dia maksa belum sampai lagi, tengah on the way tu geng. Ni aku pun nak set up. Ada masa Indik tak sampai, aku update lagi geng. Right, stay tune. Lancar geng, lancar. Kita cari spot depan-depan ni Kat mana ni spot ni? Baru keluar ni. Aku kalau kat sini selalu spot asal boleh geng. Parking je lah mana-mana. Nanti baru cari spot-spot dia geng. Alright. Okay geng, palingan pertama. Oh, siap satu joran ni. Semoga ada rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah wahai udang. Baling dulu geng, aku nak jaga mata lagi. Semoga ada yang sambar. Okay, makan. Right. Udang tu, lucut pula. Aduh sayang, lucut. Hai, lama. Kelama yang makan. Dudut macam udang dut. Tapi ikan gelama. Keruh ni kadang-kadang dia nak makan ruat sebab ada bau. Macam serat je kita tengok. Udang galah lah. Apa tu? Alhamdulillah, rezeki pertama saya, udang galah. Terbaik geng. Ada. Oh, dapat seekor geng Sepit lah situ. Alhamdulillah rezeki. Seekor geng, terbaik. Cari lagi. Cik Lah pun dah strike, alhamdulillah. Dua-dua dah ada strike geng. Cari lagi. Mantap rezeki. Strike geng, strike. Udang kali ni. Mudah-mudahan udang. Ui, ganas geng. Ganas. Jangan lucut. Udang kan. Oh, alhamdulillah, rezeki. Yang padu-padu. Benar geng, udang kedua saya. Okay, baik, kita cari lagi. Dia ada. Alhamdulillah. Kita kena udang dulu lagi. Umpan udang, anak udang. 2-3 ekor dah 5 ekor tu. Andal. Kasar tak? Yes, tambah mantap cik. Tambah lagi. Macam lagi geng, cari lagi udang. Right. Sangkut sebelah ni cik. Jangan lucut, tolonglah, jangan lucut. Alhamdulillah, jangan jatuh. Sangkut sebelah. Alhamdulillah geng. Ada juga dia. Ada sepit. Terbaik, cari lagi. Tak cik, tambah lagi. Ada geng ada, tapi dia tak galak lah. Janji ada makan geng, kita tunggu. Dia ada makan lagi, okey lah kan. Kita cari lagi. Makan lagi wahai udang. Makanlah pancing saya, pancing Cik Lah. Makan lagi. Ikan ni, udang. Dia campur geng, udang campur dengan ikan lundu. Song ni. Ha? Macam udang tadi punya ketuk tadi mula-mula. Udang lah. Dia belum nak jentik. Tu dia jentik. Yes. Ui. Tu. Macam melontok. Ikan, udang. Okay. Lauk lah tu, dia buat lauk. Right.
Udang. Mantap cik. Kasar. Air dah tenang pasang ni. Kita cari strike lagi. Makan lawai udang. Pakai cacing pula lagi. Pakai ruat. Makan udang. Udang macam udang. Udang. Alhamdulillah. Ada tambah-tambah rezeki. Dia ada geng. Oh, apa ni? Sangkut. Ada geng, tambah-tambah lagi. Cari lagi. Oh, udang ke? Wah, sebelah pun ada makan ni. Udang. Ini pun ada makan. Ni udang ke? Kanan kiri makan. Udang ke? Ini ikan. Satu ikan, satu udang ni. Alright. Alhamdulillah. Tambah-tambah lagi. Sikit udang kalah. Udang ke? Minta udang. Tengok sikit. Ketuk dia macam udang ni. Tengok. Ha? Ui, kasarlah. Ui. Tengok apa? Jangan ikan. Hah. Ikan duri geng. Ingat udang. Punya lembut kita layan. Sekali ikan duri. Ingat udang jenggo tadi geng. Ikan duri lagi. Mana udang ni? Come on. Tengok ikan ke udang. Asyik dapat ikan je ni. Oh, ni udang. Ada juga tambah-tambah. Pindah geng, nak masuk lagi atas lagi sikit. Pindah dulu. Tu ke atas, bawah ni kurang ni. Naik atas, tengok ke atas. Right. Sama cik, lucu cik. Aduh. Lucut. Masuk aja makan tu. Lucut geng. Oh, jangan lucut. Udang. Alhamdulillah. Ada juga sepet biru. Ada geng. Akhirnya kena juga dia. Ada dulu sepet. Sepet pun sepet lah. Janji dah dapat. Okay. Dia sepet. Masuk dalam. Ada juga berseko. Usah geng cek dia nari. Woi, kasar lah Udin. Aduh, lucut. Aduh, dah makan lucut pula geng. Sampai kat gigi lucut. Siut. Makan lagi udang, makan. Jangan lucut. Alhamdulillah, ada yang besar. Lagi ada yang besar juga. Kita cari lagi udang galah. Okey geng, mantap. Cari lagi. Jadi. Oi, dapat lagi seko tambah. Mantap. Nak pindah geng, Pindah tepi sana sikit. Sini banyak sampah. Oh, banyak betul sampah. Pindah. Alhamdulillah, tambah lagi.
Cari lagi, tambah lagi. Makan ah? Tambah lagi seekor. Ya. Makan lagi. Kosong. Ada lagi. Oh, alhamdulillah, tambah lagi. Aduh. Ya, kita tapis dulu. Makan lagi udang. Cik umpan ni. Tak ada. Cik umpan. Tak ada. Alright. Lain macam mangkuk ni. Jongkong. Aduh, lucut. Lucut pula je lah. Ui, kasar tu. Udang. Alamak, baby lah geng. Ingat besar tadi. Ni kita goreng je. Masuk dalam ni. Macam ni geng. Sekarang pukul 3 lebih geng. Nak kat pukul 4. Masih macam lagi. Semoga tambah-tambah lagi Kita masih mencari strike lagi. Strike udang galah. Right. Makan lagi udang. Nak ragam. Sekali ikan dah. Kali ikan nak makan. Udang, ikan makan. Makan lagi wahai udang. Tadi ni punya angkut. Ya udang. Udang ke? Boleh. Size. Tambah lagi. Alhamdulillah rezeki. Dah sepit lagi. Okay, mantap. Cari lagi. Makan lagi udang. Ada jentik-jentik. Udang lagi geng. Alhamdulillah. Jadi makan. Cari lagi. Mana yang besar-besar ni udang? Paling lagi kita cari lagi udang. Makan lagi udang. Tengok Cik Strike. Jangan lucut. Kasar Cik, kasar. Kasar. Alhamdulillah. Dik. Ui, padu. Sama dengan baju lah biru Mantap. Saiz kasar tu. Okay, mancing lagi, cek lagi. Makan lagi wahai udang galah. Cik Strike. Kita tengok apakah itu. Yes, udang galah. Mantap. Mancing lagi geng. Pukul 4 lebih ke pukul 5 ni geng rasanya. Masih mencari strike lagi. Makanlah wahai udang. Jangan lucut. Tambah lagi strike. Alhamdulillah. Kecil. Janji udang. Cari lagi. Ada makan geng. Tambah lagi. Right. Udang ke ni?
Udang ke? Janganlah ikan. Okey, udang. Alhamdulillah rezeki udang lagi, geng. Cari lagi. Tambah lagi. Itulah ada rezekinya. Jongkong. Wih tu. Kenapa kau lucut dekat situ? Udang lagi. Alright, tambah lagi. Sebelah ni ada makan dia. Sebelah ni pun ada makan. Makan lagi. Oh, lucut. Satu je dapat. Oh, alhamdulillah rezeki. Kita cari lagi. Oh, aduh, sangkut. Tapi ada udang. Cik dah banyak kasar tahu apa tu. Udang lah cik. Udang lah. Oh, ikan. Ikan. Baru rakam ikan pula cik. Tak rakam udang, rakam ikan pula. Mana? Sebelah pun gasak, geng. Alhamdulillah lah ada udang. Oi, sepit biru terbaik. Jangan lucut Din. Jangan lucut. Kasar tu. Naik. Alhamdulillah, mantap Din. Mantap. Semancing lagi, saya cek strike lagi. Pukul 6.30 ni cik. Lebih kurang 6.30 ni. Masih mancing lagi, boleh terang lagi, boleh mancing lagi, geng. Okay, nanti nak balik ke apa aku update, geng. Right. Kasar ni cik. Naik. Alhamdulillah, mantap. Tambah lagi rezeki, alhamdulillah. Cari lagi sebelum balik. Pakcik lagi gasak, mantap. Lepas pakcik terus. Masih mancing lagi, geng. Cuaca masih terang lagi ni kan. Boleh mancing, kita mancing lagi. Petang baru makan, geng. Pagi tadi memang berpusing-pusing cari udang. Petang baru jumpa. Jadi kita mancing lagi selagi boleh mancing. Geng, udang last. Kemar-kemar nak balik. Dah hampir pukul 7. Nanti kan gelap, tak nampak pula jalan pulang. Nanti aku share saya, geng. Alhamdulillah ada juga rezeki dari mancing udang galah. Masing-masing gasak, geng. Terbaik. Okay. Okey lagi, habis dah aku mancing. Ni hari aku mancing udang galah 4 orang, geng. 4 orang 2 biji bot bersama Mak Sah, Udin, Cik La dengan aku, geng. Ini hari ranking nombor 1 Udin, geng. Tengok udang dia. Ada sikit dia udang? Ada sikit. Gasak ni, time 3-4 kilo ada ni. Mancap Udin. Ni Mak Sah punya? Tengok sikit dah. Tak banyak. Udang. Jadilah. Cik La tengok udang. Masing-masing gasak, geng. Cik La lagi. Cik La pun gasak dengan ikan pun ada. Ikan ketutu lagi terbaik. Ini aku punya, geng. Aku punya pun ada juga. Ya, tak banyak juga lah. Alhamdulillah rezeki, geng. Ni hasil aku. Masing-masing gasak, geng. Masing-masing bergasak. Terbaik. Nanti kita pergi lagi, Din. Boleh. Kita deal lagi, pergi lagi. Masa kita pergi lagi. Cik, dia pergi lagi. Okey. Baik. Okey. Ada masa kuat dulu lagi. Subscribe. Okey. Din, terima kasih, Din. Subscribe. Okey, ada masa kuat dulu lagi. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Mantap, Din.